Di sebuah sudut kecil Pekan Lama Kimanis Papar berdiri sebuah bukit yang tidak begitu tinggi tetapi penuh dengan cerita. Inilah Bukit Pungit, sebuah bukit yang menyimpan sejarah mistik dan misteri. Pada zaman dahulu, Kimanis adalah laluan penting pedagang. Sungai Kimanis menjadi nadi yang menghubungkan pantai barat dengan pedalaman. Namun, Bukit Pungit tidak hanya dikenang kerana sejarahnya. Orang tua-tua pernah berkata, bau pelik, kadang busuk, kadang wangi sering muncul dari bukit ini. Ada juga yang mendakwa terdengar suara gaib atau sesat di kawasan kecil yang sepatutnya mudah dilalui. Kerana itu, orang lama sering berpesan, jangan bising, jangan bercakap kasar, jangan buat sesuka hati di kawasan ini. Bagi mereka, penunggu bukit adalah roh-roh lama yang menjaga ketenteraman tanah tersebut. Maka, siapa yang melanggar adab boleh jatuh sakit. Di puncak Bukit Pungit terdapat susunan batu yang sebahagian orang menganggap sebagai kuil lama. Namun, tiada rekod arkeologi yang menyatakan kuil pernah wujud di sini. Lebih mungkin ia hanyalah tapak keramat atau susunan batu peninggalan masyarakat tempatan zaman dahulu. Hari ini, Bukit Pungit kekal berdiri sunyi, menyaksikan perubahan zaman, sejarah, kisah mistik dan dakwaan kubur lama bercampur menjadi satu. Mungkin benar, mungkin tidak. Tetapi bagi orang kampung, Bukit Pungit tetap tanah yang bertuan dan wajar dihormati.